Jom kita pasang tangki 600 gallon. Macam biasa kita kena angkat tong ni bawa ke belakang slow. Kita kena pikul. Bukan apa waktu lori tu datang saya tak ada kat kebun, jadi dia hantarlah kat depan. Tangki 600 gallon ni harga dia RM550 Pek dengan guni dulu baru kita letak tong. Tong yang saya beli baru ni dia agak tinggi sikit lah daripada tong yang sebelum-sebelum ni. Tapi tak apa, kita pakai je dan kita ambil rampung daripada yang lama dan kita pakai untuk pasang pada tong yang baru. Step drill ni memang function lah, korang kena ada satu. Ngam-ngam je dia masuk dalam tu. Lepas tu kita pusing-pusing dan kita ketatkan dia. Kita pasang white tape pula. Kita nak pasang pipe poli untuk air masuk. Terusnya kita kena tebuk lubang untuk air keluar pula. Pastikan korang tebuk lubang tu korang ikut saiz tank connector yang korang pakai. Macam saya pakai outlet 2 inci PVC pipe. Kita potong pipe kita mengikut panjang yang kita perlukan dan kita gamkan dia. Pastikan gam tu banyak-banyak korang letak, jangan sikit-sikit, nanti dia boleh tercabut akan datang. Seterusnya kita siapkan pasang untuk semua pipe dan kita sambungkan kepada pipe poli. Pipe poli yang saya pakai adalah 1,5 inci. Dia lain dengan saiz pipe PVC. Jadi korang mesti tanya-tanya, saya ni pasang untuk apa ni sebenarnya? Saya pasang ni untuk vertikasi meja, korang ingat tak? Kita cancel guna pump, kita just guna gravity saja. Alhamdulillah air pun dah masuk. Korang nak tak saya update vertikasi meja? Kita guna gravity saja. Jom kita start tanam sayur atas vertikasi meja. Apa-apa kita update. Jumpa lagi for next video. Bye.